hari jadi ibu, kesihatan oleh Allah. Selamat hari jadi kepada ibu. Happy birthday, 생일 축하합니다. Selamat hari lahir kepada Thank you for everything. Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Hari ni macam korang baca dekat thumbnail title, kita akan celebrate birthday ibu. Sekarang pukul 7.40 by the way. Punya booking pukul 8.30. Tema kita warna hijau dan juga warna pink sebab tema kita macam matcha strawberry. So korang nak saksikan sama ada surprise ni menjadi ke tak, korang boleh tengok video ni sampai habis, okay? So korang jumpa korang dekat Minati, okay? Kita akan buat celebration untuk birthday ibu. Tampaknya semua orang pakai baju hijau, pink. Oh my god, naik turun. Kau lain, jalan. Wah, malu. Surprise berjadi. Wow. Okay, surprise kita berjadi. Guys, nampaknya surprise kita menjadi pakai tema matcha strawberry. Kalau tak ada warna hijau, kita guna warna pink. Ini kepala hidung. So ini korang, dia dapat card macam ni. Happy birthday ibu. Kita dapat ni, tapi dapat dua je weh. Tapi tema kita matcha strawberry. Selamat hari jadi ibu. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan oleh Allah dan sentiasa happy dalam hidup. Jangan marah-marah. Apa ni, ucapan ke? Mic test. Hari ni event kita punya surprise berjalan lancar sebab kita tak expect ibu boleh menangis. Dan Alu ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada Ibu Tabi Dewi Ahmad yang ke-50 tahun. Semoga diberi kesihatan yang terbaik dan semoga bahagia sampai bila-bila. Dan juga semoga Ibu mendapat menantu yang beriman. Amin. Bye. Selamat hari jadi ibu. Happy birthday, 생일 축하합니다. Dan semoga sentiasa happy selalu, murah rezeki dan sihat selalu. Amin. Dan apa? Dan itu saja, okey. Dan semoga ibu sentiasa happy lah. Okey. So, ucapan seterusnya adalah apa ucapan? Okey, Nur. Ayah, maaf tapi kena bagi ucapan semula. balik ke apa? Sini ke sini? Ni. Assalamualaikum. Ayah ucapkan selamat hari lahir yang ke-50
kepada Ibu Tami Dewi. Doa ayah semoga Ibu sentiasa diberikan kesihatan, kegembiraan di samping keluarga besar kita 6 orang anak perempuan. Dan insyaAllah ayah akan sentiasa menjaga Ibu sampai selagi ada umur ayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masa ibu papa nampak meja ni macam sebenarnya Apa rasa tadi mula-mula masuk tadi tengok setup macam ni? Oh, segan. Rasa macam Ingatkan ni meja orang lain tadi. Betul tak sangka? Meja kat atas ke? Ingat meja mamak tu ke apa? Dah lah. Lepas ni tak ada kek kan? Betul tak? Okay, Nur pula next. Ucapan saya selamat hari lahir ibu. Semoga happy selalu, panjangkan umur, sihat selalu. Okay? Rasanya dah lama bincang, tak adalah lama sangat. Kita macam fikir nak kasih ibu hadiah apa Lepas tu Alun yang bagi cadangan, Alun bagi macam contoh Jadi kalau korang nak, kalau korang duduk JB, korang boleh try Roger. Ni boleh sponsor kita orang lah lepas ni kalau ada orang bagi diskaun Now kita tengah tunggu makanan sampai. Lepas makan, orang tu akan servekan kek sebab kita ada order kek sekali. Okay? Korang tahu tak, barang-barang kat sini semua tak seimbang. Like macam tadi mendalah dia sikit lagi nak jatuh weh. By the way, Rupa nak inform makanan kita dah sampai. Tu apa weh? Aglio olio. Lepas tu okay, this is just a random vlog kita nak buat untuk celebrate birthday ibu. Makanan kita pun dah sampai. Okay, kita makan dulu. Saya share sebab saya dah kenyang tadi makan. Masa tengah makan sekarang. Orang makan besar tu makan besar tu Siapa punya ni? Finally.
Maka berakhirlah sambutan hari jadi ibu. Selamat hari jadi ibu. Selamat hari jadi ibu. Wih, bateri aku dah habis. Bye guys. Thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, comment and share for many videos. Okay, let's go. Apa-apa? Okay, dah sampai. Jom kita balik.